Kawan saya ada buat kerja mesin rumput di kubur. Apakah hukum saya pijak kubur tersebut? Tak boleh pijak. Kenapa pijak kubur? Kan dilarang pijak kubur. Dia ada dua pandangan ulama. Satu, larangan itu membawa kepada haram. Pandangan kedua, membawa kepada makruh. Sekurang-kurang makruh. Okey, tak boleh. Yang dibolehkan jika tidak ada tempat berpijak, dibolehkan. Contoh ketika orang membawa keranda mayat, nak pergi ke liang, terpaksa lalu ke kubur orang, takkan nak lalu ke celah-celah. Kanan, kiri, kanan, kiri. Bukan senang, berat danang. Nak, mayat gemuk pula. Nak, jadi terpijak kubur orang, dimaafkan. Tu je. Mesin rumput tak perlu. Maaf-maaf, mu kena boleh jaga. Lalu kot celah. Lepas tu kalau nak pergi kubur, tengok. Kalau orang tu lalu straight je, tak ada ilmu tu. Kalau orang berilmu, dia akan lalu kot celah nesan. Celah, lepas nesan, celah. Kadang-kadang dia berhenti tengok mana nesan. Nak, dia akan lambat. Kita bodoh ni, macam patah dia buat. Nak,